Oh, buat apa ni? Buat apa? Apa nak tahu tak macam mana nak buat? Apa punya teman lelaki tu belikan apa cincin berlian. Cincin berlian. Fui, macam mana cara dia tu? Senang je. Apa masukkan dia? Nyonya 336 punya rendang mini je. Oh, apa beza dia? Apa special sangat? Special dia kita menggunakan bahan-bahannya natural ingredient macam ni tau. Oh, ni kalau dah banyak macam ni nak masak dia mesti lama. Selalu aku nak masak rendang boleh ambil masa 1 sampai 6 jam tau. Tapi hampa dah tak payah lama-lama dekat dapur sebab kita akan sediakan apa? Paste sejati yang macam ni tau. Yang tadi tak menggunakan powder lah. Kita tak menggunakan powder. Kita menggunakan paste sejati sahaja. Oh, okey. Nak buat dia pun senang. Hampa masukkan hampa punya paste. Hampa masukkan hampa punya mie instant. Hampa dah boleh dapatkan mie yang macam ni. Tengok ni kan nak makan. Memang tinggi. Nampak sedap Sedap. So, kalau hampa nak boyfriend hampa hadiahkan hampa cincin berlian, hampa boleh lah grab kita punya Nyonya 33 guna rendang mie. Ni dekat mana boleh dapat ni? Hampa boleh dapatkan dekat kita punya beg kuning tau. Dekat beg kuning ada jual dah sekarang. Ya, untuk masa sekarang kita ada buka harga tri-pack terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja. Oh, okey. Ya, so kalau hampa nak kita punya rendang mie ni, hampa kena grab cepat-cepat sebentar, stok masih ada.